Aliran trafik di Lebuhraya Kuala Lumpur Karak KLK dijangka sesak sehingga malam ini selepas orang ramai pulang daripada bercuti panjang sempena sambutan Aidilfitri. Jurucakap Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM memaklumkan setakat ini pergerakan di Lebuhraya KLK masih sama dengan trafik tinggi dan padat, terutama dari arah Lancang ke Lentang dengan aliran trafik perlahan. Tambahnya, bagaimanapun aliran menghala ke Tol Gombak untuk ke ibu kota lancar dan terkawal. Sementara itu, pergerakan trafik dari arah utara menuju ke ibu kota trafik tinggi tetapi tidak sesak termasuk di Pendang ke Sungai Petani, Permatang Pauh ke Perai, Gopeng ke Tapah dan Tanjung Malim ke Sungai Buaya. Menurutnya lagi, pergerakan kenderaan dari arah selatan pula seperti di Simpang 4 ke Seremban juga terkawal meskipun trafik tinggi. Manakala di Lembah Kelang pula, keadaan setakat ini kelihatan sudah mula lancar selepas sedikit perlahan petang semalam susulan cuaca hujan.